Selasa 18 Mac 6.52 petang. Ni antara ayam yang aku lepas kat luar. Ni terbalik dah ni. Ni rasanya dah kepulih dah dari mengeram dah. Aku rasa dah lebih seminggu dah kot kat luar ni. Tengok cara bunyi tadi kan. Macam tu, macam nak mula bertelur balik. Soalnya kalau bunyi macam ni dalam seminggu saja dia bertelur lah. Ni lepas ni aku nak kena letak dengan bapak balik. Nampak tak? Dengar bunyi tu kan? Bunyi tu kalau sebelum ni lah kan, ayam sebelum ni bunyi tu tanda-tanda dia nak telur. Mungkinlah seminggu lagi dia telur lah. Masing-masing kelaparan ni. Aku baru kurung beberapa ekor tu. Yang best lain ni, 2 ekor tu. Aku kurung bagi yang tu makan dulu, sekejap baru aku lepas yang ni pula. Bagi masuk yang ni pula. Yang ni kira aku lepas pagi tadi sampai ke petang. Aku makan dulu tadi, lepas tu aku lepas. Dah ada besar lah sikit. Aku rasa bewak tak berani dah nak makan ni. Kalau dalam 1 bulan tu tak berani dah. Kalau 2 bulan ke lebih tu dah berani dah. Berani lepas dah kat luar. Yang aku risau tu bukan apa, sebab ada bewak besar ni kat sini. Besar dia pun dekat besar. Budak-budak lah. Saiz budak-budak sekolah rendah tu. Saiz dia memang besar bawa dah. Iwak tu pun dia tak heran kat aku, macam tak takut ya. Tu yang risau juga kan. Ayam pun macam tak, ibu-ibu ayam kalau dia lalu kan buat tak tahu kat ayam tu. Kat bewak tu. Macam jadi kawan lah. Kau risau ke apa kalau anak-anak yang kecil yang umur sebulan tu, kalau lepas dia makan, dia telan yang tu kan tu. Kalau besar-besar ni dia susah sikit lah. Dia tak berani ikut nak makan ya. Nanti kalau aku ada kesempatan lewat masa, kalau aku nampak dia lintas depan aku akan ambil gambar video dah. Time aku petang-petang aku buat video. Pagi aku tak buat. Kalau pagi dia keluar mana, petang dia tak main lah. Lewat tu. Semua pakai kelaparan. Lepas buat video ni baru aku nak bagi ni ayam ni makan ni kat luar. Ni kucing ni satu dia apa? Dia selalu ikut aku. Itu yang putih tu jangan ikut lah. Dia semakin besar lah, dia dah nak matang lah putih tu, dia tak ikut lah. Tinggal yang oren ni pula ikut aku. Dia ikut kerana mengganggu aku nak buat video ni. Dia tokak kaki aku lah kucing tu. Macam-macam ganggu juga lah. Aku pun tak ada apa sangat dah nak beritahu kan. Nak cerita apa pun tak tahu lah. Layanlah video-video aku ni. Ni gana ni pun tak lama lah ni. Aku rasa nak duduk kat depan aku 2-3 hari tak ada lah. Gana ni. Ini kasar kan ni saiz dah. Balung angsa. Besar ni kat boleh lah. Ni kalau matang ni boleh pi ni, boleh lekat ni 2-3 kilo setengah ni boleh dapat. Sekarang pun hari tu aku timbang berapa, kalau tidak aku masa sebelum dia menggeram lah, 3.2, 3.3 macam tu.
Nanti matang lepas lah 3,5 kilo lebih kot. Kalau pandai, kalau jaga makan betul ni boleh pergi 36, 37 ni. Tengok dia demam, dia ada macam sesema sikit ayam. Tapi aku tak risau sangat lah sebab aku dah baru lepas vaksin ni. Vaksin dah seminggu, dua minggu dah kot. 2 minggu tu minggu lepas kot. Ni sebab 2-3 hari lepas kan hujan. Bila hujan tu nak kata sebab hujan tak juga kan. Ada yang kata sebab hujan dia demam tak, bukan. Sebab bila hujan cuaca udara sekitar ni lembap dah. Lembap dia ada wak-wak ayak. Itu dah kejadian sains lah kan. Wak-wak ayak tu kan seperti yang tuan-tuan tahu, bila wak ayak tu udara lembap, penyakit mudah merebak lah dari udara tu. Jadi cepatlah dia, kalau ada sekok tu demam habis semua kena. Dah punca dah. Virus mudah merebak dalam udara yang lembap. Bukannya demam sebab kena hujan lah, itu kurang tepat. Sebab seingat aku memang kena hujan hari-hari. Time hujan aku kadang tak pakai topi ke, tak pakai apa, tak pernah demam pun. Cuma bila waktu hujan, ten sejuk ni kan, hujan lah kan, udara lembap, penyakit mudah merebak. Itu ya yang betulnya lah, bukan sebab demam sebab kena hujan. Yang ni mana kena hujan pun duduk dalam reban ni. Yang ni yang aku lepas ni, yang dalam reban pun banyak yang macam semua. Lagianlah video-video aku petang ni, aku nak cakap, nak cerita apa pun tak tahu lah. Saja buat video ya. Dengar tu dia macam semua dia bunyi. Kalau aku dekatkan sikit phone ni, dia dengar nak bunyi dah. Semua ni. Tu kalau tuan-tuan dengar, dia bukan kena hujan pun ni. Yang ni aku lepas waktu tak hujan lah, waktu hujan duduk dalam reban. Memang tak kena hujan pun yang ni. Dan aku memang tak suka ayam aku kena hujan. Sebab dia tambah-tambah kecil macam ni kan. Takut dia murung dan sebagainya kan. Kucing ni macam aku kata tadi, dia selalu ganggu aku buat video. Sedang mengasah kuku. Harimau sedang mengasah kuku. Asah kuku bagi tajam malam ni nak tangkap tikus kot. Harimau oyen. Ganoi yang tadi lah.
Rasanya tak ada apa-apa dah aku nak cerita. Sekarang pun dah pukul 7 dah kot. Aku pun tak tahu pukul berapa sekarang ni. Tengok dah semakin gelap dah. Aku pun dah nak buka puasa lagi. Kurang 7.30 lebih sikit buka puasa. Nanti aku sambung lagi lah video seterusnya. Ni video ni aku akan cuba upload pada hari ni juga. Aku tak edit apa, tak potong-potong apa, aku masuk tu ya. Dan kena edit lambat. Tu masuk, aku edit sikit-sikit lah, aku masuk tu aku upload tu kalau panjang tu lagi lambat lah. Tempat lain tak apa kuat kan. Kat 2 jam juga baru nak upload. Okey.